Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Mengejut live petang-petang Malam ni tak dapat nak live lah. Malam ni ada urusan sikit kan. So sebuat live petang lah. Malam ni ada hal keluar dengan family. Bawa Mami Onang, dah lama tak bawa Mami Onang kan. Itu hari nak bawa kena tangkap. Jadi malam ni bawa kan. Mana dah tahu dia nak tangkap lagi kan. So kita dating lah malam ni. Okay. Jadi sebuat live petang ni ada beberapa perkara lah yang saya nak sampaikan. Okey, suara okey Alhamdulillah, sihat. Kita sihat. Malam ni, hari ni ada petang ni 2. Di TikTok dan juga X. Sebab saya punya muka buku kena sekat. So tak dapat buat live dekat muka buku lah sebab kena sekat. Jadi, ni lah, TikTok dengan X lah. Saya harap TikTok bagi ruang lah. Jangan ban akaun ni Dia berkenaan dengan isu yang perjanjian yang Anwar tanda tangani dengan Donald Trump, Presiden US. Kita tak boleh diam perkara ni guys. Kita tak boleh berhenti daripada bercakap perkara ni. Ditambah pula apabila Tun Dr. Mahathir buat kenyataan berkenaan dengan perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Semalam Tun Mahathir buat kenyataan dalam muka buku dia di X, semua tempat lah. Kenyataan Tun Mahathir yang mana dengan tajuk menyerah kemerdekaan. Jadi saya tak nak baca lah. Jadi saya harap korang boleh baca lah kenyataan Tun Mahathir berkenaan dengan penyerahan kemerdekaan. Tapi di baris akhir tu, baris nombor 15 tu, ini satu perkara yang kita kena berfikirlah. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.